Pelampung sudah joget-joget. Tak lekat. Ciut lah. Tak lekat dia kata. Dah tenggelam dah macam tu. Abdul UL. Pacu. Patin. UL banyak. UL kena patin. Arif, tahu. Dia main belakang mana? Kena karen. Ini karen UL. Tu. First trap of the day, patin. Muat kan ni? Muat lah, kepala muat lah tu. 6 kilo lagi masuk masak. Sekejap UL bang, kena layan. UL 2 kilo boleh lah. 2 kilo rasa lah. Sedar UL. Kena saiz 2 kilo. Ya. Tak boleh paksa. Oh gila tu. Pating tu. Asas nak banyak tak kumpul ni. Dah ketat ni. Kau turun ketat lagi patah rot ni. Paling ketat ni bahaya ketat lagi. Belum ni. Timbas. Belum. Dia tengok kau, takut Arif, takut. Aku kata jangan sampai kau main pelampung. Okay. Baik, thank you. Strike yang pertama patin. Baung tak nak makan? Boleh pegang lah. Boleh ikut. Kaki aku. Saiz mantap boh. Layar jap. Patin dia macam mekong dah, kuning je. Sedar saja. Mana 6 kilo? Thank you. Mana pacu? Lembut je. Sekarang dah kena tu. Lain sikit. Tapi kasar Tunggu saiz baung Betul baung. Baung pertama hari ni. Baung yang pertama. Dah boleh jack Dia tekan last minute. Okey tak? Ada. Yeah. Ni yang saiz paling kecil sekarang ni kot. Dia lagi besar lagi. Ni yang paling kecil sekarang ni kot. Aku start mancing ni daripada baung saiz. Main dia sekarang macam tu lah. Komen. Jangan paksa sangat. UL tu, hati-hati. Dia dah tenang baru boleh jack. Betul kan? Dia dah start gedi-gedi sikit. Standby je lah. Mana player? Jangan lambat. Jack. Nak cuba jeng. Takut publik. Bodoh lah baung ni buat terkejut orang je. Bengong lah. Kana kayu pondok. Betul lah. Kau punya sekali. Baung. Hehehe, baung saya hari ni. Ngak. Boncit duk. Boncit gila duk. Gemuk. Tapi macam penuh angin je perut dia. Masuk angin tu makan lambat. Tadi dia bagi makan, tak nak makan. Kalau dia makan dia tak wangi lah. Masak lagi. Oh ya. Baung saya hari ni yang pertama. Tenggelam. Bentar.
Iya. Bau. Di tengahnya tu bau. Iya. Gaung lagi. Dia tengah nak makan ni. Saya kasih sos sikit. Wih, nak jak pun seram eh. Bawang kuning buncit. Bawang buncit. Kurang lah. Pakai botol. Buncit tu gemuk. Kuning. Weh lawa. Ni kasar. Belum. Baru nak jack. Ngak. Besar-besar bangun dia sekarang. Aish. Kalau makan jauh-jauh kan syok. Lama sikit layan ni. Lama ke? Kejap. Kejap lawaknya. Oh, good size abang ni. Mantap Pak Mu. Fettuccine. Tolong. Dia nak depan sikit lah. Dia tak nak depan sangat. Dia nak depan sikit. Paling baby ni. Dia nak area situ. Iyalah. Masih di pondok. Bau, minyak keli. Daun saja. Comel. Comel awak ni. Hai. Apa khabar? Awak tak mancing ke? Hai. Tu terberak tu. Perut dia semua gembung. Makan dia tak kembung. Tuh, dia lepas sini ya. Ya. Dia dekat sini. Keli ada, tapi tak banyak. Boleh sana lah. Uish, dah baru sampai robek ni tekak. Dia patin je yang mulut dia tahan. Tu lah. Jaga-jaga tali dengan pokok. Daun tu tajam. Wih, besar bang, bang besar. Wih, montel bang ni. Wih, jangan. Patah je orang kan. Wih, berat duk ni. Good size. Oh, duk botek bro ni. Dia kenyang. Lepas sini rupanya dia. Lihat, dia pelayar. Rasa banyak dia makan ujung-ujungnya lekat Tak ada tulang dalam. Tak selalu lucut.
Okay, aku dah test. Nak yang lembek-lembek tu. Pakai tambah air ke? Tak, yang kan bawah tu kan dedak yang bertakung dengan air kan. Dia naik macam tu. Buta tu. Kesiannya. Pakai satu mata. Kesiannya. Tak ada mata sebelah ni. Tak apa, baung boleh makan pakai susu. Pakai misai. Mana mata? Satu ada mata. Sebelah mata dia. Kalau dua-dua macam mana lah kan? Ni nak lembek ya. Dia betul nak lembek. Tambah lagi pandan. Sekejap tambah air. Lembek hancur ni. Kau try tu kau. Kau tekan lembek. Aku rasa dia sebab dia terurai dalam air. Ya tu. Dia terus pecah, terus hancur dalam air. Tu terus bau kot. Tong hitam ni asalnya kat darat ni. Tak tahu orang jatuhkan ke apa. Sebab tadi keperluan aku rasa nak tak dalam ni. Ya ada long. Long kena long. Ada. Strike arwan. Jadi. Itu lagi. Banyak. Banyak je arwan ni. Ya, sangkut. Pulau belakang kau. Alamak. Dalam tu kan. Leh, dia tarik unduh. Banyak je lompat. Ya, boleh. Betul. Bau. Suka betul lah dia dah lembut. Gusai. Baik. Korang kila sudah tewas. Baung satu. Cakap nak ambil dia bang ni. Tawar ni. Tahu. Ada kot. Kita belum tanya ni. Ada orang beli tu. Cakap ni 4 kali aku lucut. Sekali ni. Lucut pakai SP. Kaki wang ni bos strike. Tak besar sangat. Saiz kilo lebih. Tapi kena kat US kilo lebih. Yang dahsyat lah. Culas lah. Begitulah
Hari bulan gelap. Adum lagi tu. Hari sudah gelap.